Kalau ada budak kecil cakap dalam rumah korang ada pocong, apa korang buat? Jom dengar ni. Kisah kali ni dikirimkan oleh seorang teman kita yang hanya mahu dikenali sebagai Adib. Dan kejadian ni berlaku semasa dia budak lagi. Katanya masih bersekolah rendah. Begini kisahnya. Waktu tu jiran sebelah rumah dia ada buat kenduri arwah. Jadi mak dia ni pergilah tolong buat apa yang patut. So macam budak-budak biasa, dia pun mengekorlah mak dia. Nak dijadikan cerita, waktu tu suasana kat dapur memang riuh gila. Kata Adib, semua orang tengah sibuk lah waktu tu. Ada yang kupas bawang, ada yang tengah membawang, ada yang tengah iris daging. Kawan kita si Adib ni pula, waktu tu dia duduklah dekat celah-celah makcik-makcik yang ada dekat dapur tu sambil main mainan dia. Tengah sibuk-sibuk tu, tuan rumah ni perasan yang dia kekurangan besen untuk letak sayur-sayur yang dia dah basuh. Dia pun panggil Adib. Dip, tolong makcik sikit boleh? Tolong naik atas. Dekat bilik belakang tu, ada banyak besen kosong. Ambilkan satu, bawa turun bawah ya. Adib pun dengan lurusnya terus bangun dan pergi ke tingkat atas sorang-sorang. Masa Adib sampai je dekat depan pintu bilik belakang yang ada dekat tingkat atas tu, dia rasa suasana dekat tingkat atas tu lain macam. Sunyi yang jauh berbeza dengan suasana bising dekat dapur tadi. Baru je dia nak melangkah masuk dalam bilik tu, tiba-tiba hidung dia terbau sesuatu yang kuat. Dia bau ubat. Kata Adib macam bau ubat betadine. Bau yang kalau kita pergi ward hospital tu, ada orang baru je lepas cuci luka. Macam tu. Bau ubat yang pekat bercampur dengan bau hanyir. Kata Adib, waktu tu bila dia pusing je ke sebelah, jantung dia rasa macam betul-betul nak tercabut. Berdiri tegak betul-betul dekat sudut bilik tu, satu sosok pocong yang sangat tinggi. Kata Adib, saiz badan pocong tu memang besar gila. Muka pocong tu memang hitam legam, macam ada kesan terbakar juga. Tapi kata Adib, yang peliknya waktu tu dia tak lari. Dia pandang benda tu sambil tangan dia capai besen yang makcik tu minta tadi. Lepas tu dia terus turun bawah dengan muka yang selamba. Besen tu diserahkan dekat mak dia dan masa orang tengah busy bersembang dekat situ, Adib cakap dekat mak dia dengan nada yang cukup tenang tapi agak tinggi so semua orang boleh dengar. Mak, nanti bagi tahu acik tu jangan naik bilik atas Sebab Adib nampak dekat belakang tu ada pocong besar gila. Muka dia hitam pula tu. Korang bayangkan tengah orang riuh bercakap. Tiba-tiba keluar pula ayat macam tu dari mulut budak kecil. Terus senyap satu dapur, masing-masing terdiam. Adik ingat main-main, tapi sebab muka Adib ni serius gila, mak dia ni pun terus suruh Adib balik. Dan korang tahu tak, rupa-rupanya kenduri tu memang berjalan macam biasa, tapi tuan rumah tu, dia tak tidur dekat atas, dia sanggup tidur dekat bawah dengan tetamu-tetamu lain. Dan bilik atas, ruang atas tu kosong malam tu. Dan kata Adib, kejadian ni berlaku lepas asar, dekat-dekat nak maghrib macam tu. Waktu di mana benda-benda ni boleh kata dah nak aktif lah kan. Persoalannya, kenapa bau macam bau hospital? Dan benar atau tidak kisah yang dikongsikan ini, korang nilailah sendiri.